Akan buat di tempat yang lain tahun depan. Tapi hari ini terima kasihlah kepada semua kawan-kawan baru dan lama yang datang ke acara kita ni lah. So hari ni kita buat atas kapasiti pasar Tanah Mewah. Ini pasar ni. Pasar ya. Yeah. Siapakah VIP yang hadir hari ini? Okey, hari ni kita tak ada jumpa mana-mana VIP semua sebab kita faham bulan puasa. Tetapi yang kita ada hari ini adalah semua penduduk pemimpin tempatan. Dari sekolah, dari tokoh, dari persatuan. Dan satu-satunya VIP hari ini ada saudara YB Loisian lah, pengarah, chairman untuk SW Corp lah. Selama ni memang banyak beliau menjemput, saya menjemput beliau atas kapasiti sebagai seorang kawan. So hari ni macam biasa setiap tahun kita buat di sini, yang datang, yang hadir, semua penduduk-penduduk tempatan memang menepati sasaran. Kita akan pastikan tidak ada makanan yang disia-siakan. Okay, semua dalam sini memang enjoy lah. Walaupun kita ada hiccup sikit sebab hujan, tetapi majlis memang tetap berjalan. Tetap pukul 7 suku kita akan start. Lepas tu diikuti dengan kita makan sama-sama pukul 7.30, 7.23. Hari ni kita buka puasa 7.23 lah. So kita akan makan masa itulah. Sementara itu kita akan ada upacara tarian akrobatik singa yang akan berlangsung tidak lama lagi. So nampaknya sebenarnya sekarang kita akan start. Okay, so kita kamera boleh pusing ke sana lah. Kita ni.没有这个绕声号没关系哈。嘿啊！哇啦！来呀，我们老板的非常随机。希望大家恭喜在捕捉的这个最漂亮的这个镜头哈。今天非常的开心了啊！那么今年呢，今年小
这个只是我们华人有而已。我相信大家如果807别一个语言呢，就没有人情味这个的。Selamat Tahun Baru Cina dan kepada kawan-kawan yang beragama Islam, saya ucapkan selamat Okey, dengan itu saya nak lafazkan selamat menyambut Ramadan dan selamat Tahun Baru Cina. Selamat bercuti kepada semua. Sekian, terima kasih. Saya saja. 回声开，回声开，回声开。门铃声来了你，门人唱你，改革步伐不停息，看着你俩在一起。门铃 Hari ini saya membuat, actually bukan saya lah, saya mewakili Persatuan Penjaja Pasar Teratai Mewah yang di mana saya pun merupakan seorang penasihat untuk pasar ni. Sudah kali ketiga saya membuat rumah terbuka di lokasi yang sama lah, iaitu di kawasan parking pasar ini. Nah, apa yang special pasar kita punya open house ni adalah saya sentiasa menekankan kita nak memperkasakan akar umbi. Apabila kita membuat jamuan di dalam hotel, di dalam dewan, perasaan memang lain sekali. Sebab mereka kena, dia kena dress up lah pergi event tu. So mereka memang tak boleh rasa macam kat rumah lah. So apabila saya buat di rumah terbuka, di tempat terbuka macam ni, suasana macam seperti di kampung. Macam kita berewang sama-sama macam orang Melayu, kita berewang sama-sama dalam kampung kan. Ini keadaan sebenarnya. Kita nak bagi orang kembalikan rasa bagaimana kita masih kecil-kecil, kita mengalami perasaan semasa Tahun Baru Cina di tangan kampung, di pekan-pekan, di desa-desa yang kecil lah. Saya perasa daripada pekan lama. Okay, saya cubalah nak mengembalikan suasana tersebut lah. Ya. Bagaimana you di kawasan ini bergabung dengan perpaduan dengan Cina, India dan Iran? Oh, saya sentiasa menyantuni kita punya multiracial. Itu asas reformasi, asas Malaysia Madani lah. Bagi saya tak ada masalah. Bagi kerajaan tak ada masalah. Mungkin ada anasir-anasir luar yang cuba memecah belahkan perpaduan ini demi kepentingan sendirilah. Tetapi benda ini tidak wujud selagi saya menjadi wakil penduduk di sini. Saya adalah perkhidmat di kawasan ini dah lama. Sejak 2018 bersama mantan ahli parlimen masa itu, Habib Batuka Dr. Tan EQ. Maka saya meneruskan legasi khidmat beliau yang baik. Saya menyantuni masyarakat dengan iktizam untuk memperkasakan perpaduan. Itulah harapan saya lah. Kita jangan lihat kepada sudut politik semata-mata untuk kepentingan politik, parti politik, ideologi masing-masing. Malah kita haruslah menyantuni penduduk sebab mereka juga manusia seperti saya. Seperti hari ini, semua production hari ini, lagu Chinese New Year, musik video ini adalah hasil daripada perpaduan bukan sahaja Cina saja, Tahun Baru Cina. Maka ada di antara kru kita, cameraman, kita punya videographer, ada di kalangan kaum-kaum lain. So saya amat berterima kasih. Mungkin selepas ini saya akan buat musik video untuk Hari Raya pula. Tapi itu perpaduan yang saya masukkan. Termasuk lagu yang dibawakan sekarang adalah produksi sendiri. So senantiasa kita mencari cara yang baru untuk merapatkan penduduk dengan kita lah. Mencapai keharmonian, betul. Okey, Tan, bagaimana untuk persiapan untuk hari yang akan datang di kawasan ini? Saya rasa terlalu awal untuk penduduk untuk bercakap pasal menghadapi pilihan raya itu. Saya rasa penduduk memang langsung tidak bersedia. Penduduk masih tidak ingin melalui satu proses pilihan raya lah, sebab apabila pilihan raya datang, kita masa itulah perpaduan dipecah belahkan. So
saya rasa sekarang kerajaan pun sedang mencari jalan untuk mengukuhkan ekonomi kita agar penduduk kita boleh mendapat manfaat, semua boleh mendapatkan kebaikan. Itu sebab kita boleh melihat usaha kerajaan Malaysia Madani melalui kalau nak menyantuni orang-orang miskin B40, tidak ada jualan ramah, kita ada macam-macam insentif termasuk Budi 95 untuk peniaga-peniaga yang khususnya di mana kaum Cina ni, bangsa Cina ni kita memang banyak di kalangan kawan-kawan Cina ni memang dalam bisnes lah. Kerajaan pun amat prihatin, dia sentiasa melihat delay kita punya SST, implementation of SST ni ke 1 tahun yang lagi satu. So saya rasa ini adalah satu usaha yang baik di mana kerajaan mendengar apa hasrat penduduk. So apabila hasrat penduduk didengar, apabila penduduk rasa puas hati, saya rasa itu masanya lah kita boleh menentukan kerajaan kita yang seterusnya. Kalau boleh kita kekalkanlah kerajaan Malaysia Madani. Okey, saya terima kasih dengan kawan-kawan media atas liputan ini dan terima kasih kepada semua penduduk yang mengambil bahagian dalam majlis tahunan ini. Saya berharap tahun depan ini kita akan buat dengan lebih baik, lebih besar di kawasan yang lebih selesa. Saya minta maaf kerana cuaca yang tidak mengizinkan kita dalam delay kita punya program. Tapi kita boleh buka puasa dengan masa yang tepatlah, insya-Allah. Okey, dengan itu saya mengucapkan selamat berbuka puasa kepada semua dan selamat bercuti. Kepada kaum Cina, saya mengucapkan新年快乐，恭喜发财，恭喜发财 ，Happy New Year， 新年快乐。OK。Malaysia Madani与我同行，与你同在。哇！8、3、0、2，来，8、7、8。